Hai korang, untuk hari ni saya nak ajarkan cara nak buat jelly teh bunga versi Cairo Amin yang viral hari tu. Yang mana tak pernah buat lagi, korang wajib tonton sampai habis. Ini bahan-bahan yang kita gunakan. First, untuk air kita pakai teh bunga yang Yos ni sebagai base air, menjadikan 1500 ml. Lepas tu inilah secret ingredient dia, sebut jelly marisa. Kita masukkan saja ke semua, kacau sampai larut dan masukkan daun penina, bagi berangin-berangin sikit macam tu. Buang daun tu, biarkan mendidih, dah siap. Boleh pindah masuk ke dalam bekas, simpan dalam peti 3 atau 4 jam macam tu, dah siap. Lepas tu boleh dekor-dekor dengan buah laici, limau kasturi. Kalau nak sejuk-sejuk, boleh mix sekali dengan ais cube. Wah, bestnya. Ini kalau buat time puasa ni confirm sur punya. Jemput follow-follow untuk resepi best-best lagi.